Jika dalam setahun kita makan beras bercampur, kadang-kadang beras biasa, kadang-kadang beras mahal, adakah wajib kita bayar zakat fitrah berdasarkan harga beras paling tinggi? Saya juga keliru dengan majlis agama menetapkan berapa kadar harga zakat terus mengikut jenis beras. Jika seorang membayar pada kadar paling rendah, adakah zakat tetap sah dan bagaimana permohonan? Gini masalahnya. Zakat ni, zakat terus kita nak bayar ni bulan puasa ni, zakat terus kita kena bayar. Zakat terus ni tak syarat orang kaya dah. Orang miskin pun kena bayar. Ya zakat ni biasa orang kaya. Tapi zakat ni terus ni orang miskin. Hak penting dia ada makanan pada malam raya, hari raya dan malam raya kedua. Ya ada makanan saja 3 waktu ni, orang tu dikira wajib kena bayar zakat terus. Tak kata syarat macam orang ada harta, zakat harta tu bab lain, tu zakat lain. Zakat terus ni kebanyakan orang miskin pun kalut. Biasa pak kita mana relax kaki ada kalut. Ada cara buat zakat